Okey, kita sambung. Okey, sekarang ni kita pergi kepada indeks gubahan. Okey. Indeks gubahan ni dia sebenarnya macam purata. Itu je. Sebelum ni apa? Macam peratus. Faham? Yang ni pula macam purata. Jadi, bila indeks gubahan dia adalah, bila purata ni maknanya segala-gala indeks tu ditambahkan. Jadi, ada syaratnya. Nombor indeks ini, nombor indeks nanti kita belajar yang semalam tu, kita dah dapat tu, kita akan darabkan dengan pemberat. Maknanya, pemberat tu tengoklah kadang-kadang dia bagi peratus, cara tapai ikut. Kita bahagi dengan, kita darab dengan pemberat, bahagi pula dengan semua pemberat. So macam peratus lah tu. Macam peratus. Faham? Jadi, cuma bezanya dia adalah indeks gubahan. Okay, lepas tu dia punya simbol I ada topi dekat atas tu. I palang kat atas tu. Okay, jadi tengok contoh 5. Indeks harga. Indeks harga dia dah bagi. 1 kilogram 1 kilogram bagi 3 jenis buah-buahan. Maknanya pada tahun 2018. So kena letak I. Indeks harga kan. Pada tahun 2018 berasal 2010 adalah 175. Yang ni buah satu. Ada berapa buah? 3 jenis buah. Yang ni buah satu. Satu lagi 120. Satu lagi 160. Cari indeks gubahan. Jadi cara nak tulis I palang. Bagi tahun 18 ni tadi berasal 10 ni tadi. Mesti tulis. Okey, jadi macam mana nak cari? Simple je. Dia mesti indeks harga setiap satu. Maknanya 175 darab dengan pemberatnya. Berapa kilogram buah-buahan tu, setiap buah tu. Dia dah cakap 1 kilogram. Nampak? 1 kilogram bagi 3 jenis. Maknanya 175 ni darab 1 jenis. Tambah. Darab lagi dengan 1 kilogram. Tambah. Macam tu. Setiap jenis ada 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram. Per dengan ada 3 buah-buahan tadi kan? 1 kilogram tambah 1 kilogram tambah 1 kilogram. Jadi maknanya bila kita letak indeks gubahan kita, sini 1810, bermakna indeks harga kita mesti daripada 1810 juga. Ni 1810, 1810, 1810. Macam tu. So senang. Jadi letak je. Lepas tu, awak kira-kira, awak darab lah. Jadi 175 darab 1 adalah 175. Tambah 120 tambah 160. So, jawapannya 455 bahagi dengan 1 campur 1 campur 1 dapat 3. Ini wajib tulis jangan main congak-congak. Tak boleh. Ini wajib tulis satu-satu sebiji-sebiji macam ni. Okay? Walaupun dia satu. Faham? 455 bahagi 3 barulah awak settlekan, awak akan dapat 151.67. Ni maknanya dia dah gabung semua sekali. Macam mana cara kita nak faham konsep ni? Kalau 175 ni, yang ni maknanya dia naik satu buah ni, satu jenis buah ni dia naik 75%. Kalau 120 buah yang kedua dia naik 20%. Kalau 160 ni buah yang ketiga tu dia naik 60%. Tapi kalau indeks gubahan dia dah gabung kuluhum ketiga-tiga buah-buahan ni, maknanya semua buah-buahan ini puratanya, faham tak? Dia naik 51.67%. Itu je. Itu maksudnya indeks gubahan. Ini ada dekat tepi tu poket matematik. Indeks gubahan tanpa pemberat pula. Kalau dia tak bagi pemberat, tanpa pemberat dihitung dengan menganggap nilai pemberat adalah sama untuk setiap nombor. Kalau dia tak kata. Dia kata macam ni indeks harga 1 kilogram. Maknanya semua tu 1 kilogram lah. Okay, contoh 6 pula. Jadual dia menunjukkan indeks perbelanjaan. Dia tak cakap harga. Indeks perbelanjaan tu indeks harga lah lebih kurang. Sama je. Berasaskan tahun. Baca. 2017 dengan 2011. Jadi indeks perbelanjaan ni maknanya ni I 2017 berasal 11. I 17 berasal 11. I macam tu. Faham? Okay. So ada 3 benda. Ada 3 benda. So carta pai pula menunjukkan peratus penggunaan. Okay, nampak? So ada air, elektrik dengan bahan api. Cari indeks gubahan perbelanjaan utiliti. Maknanya dia nak cari berapa purata kita berbelanja. Semua sekali kan. Jadi kita letak I palang 17 berasal 11. Sama dengan, ingat, dia mesti indeks harga setiap satu tu darab dengan pemberatnya.
Jadi air indeks harga dia. Kalau 17, awak jangan tak ikut dia punya tahun. Kalau sini 17-11, sini 17-11. Awak akan jumpa nanti dia tak sama. So kau kena cari nanti. Okey. Jadi 17-11, memang itulah 135 untuk air. Berapa peratus penggunaan air? Tengok pula. Walaupun dia bagi dalam carta pai, tapi dia bagi peratus, kita pakai peratus. So 17%. Darab 17 macam tu. Jangan tukar pula kepada carta pai, tak payah. Tak perlu. Okey, tambah. Elektrik pula 140 darab dengan elektrik mana? 58. Tambah dengan bahan api 125. Berapa peratus bahan api? 25. Per dengan, walaupun dia peratus adalah 100% kan, awak kena tambah macam ni. Dah. Okey? Lepas tu, tolonglah kira. Kira satu-satu. Jangan malas. Darab 17 dapat berapa? Darab 58 dapat berapa? So, tulis kat sini berapa. Dan akhirnya awak akan dapat jawapannya. Faham? Okey, tu buat sendirilah. Okey. Okey, jadi tu contoh 6. Jadi pause dulu, pergi kira dulu. Okey. Contoh 7. Okey, tengok contoh 7. Menunjukkan harga. Sekarang dia bagi harga pula. Dia tak bagi indeks harga, dia bagi harga. Jadi harga kita dah belajar sebelum ni dia adalah P. P10. Yang ni P18. Dia tak bagi indeks kan? Itu yang kita kena cari kejap lagi. Sabar. So bahan ada 3, besi, kromium dengan nikel. Peratus ni adalah pemberat. Okey. So, pertama dia kata A dulu. Buat satu-satu. Hitung indeks harga bagi besi. Dia suruh kita cari indeks harga bagi besi, kromium dengan nikel. So, carilah satu-satu. So, I. Untuk besi. Tulislah. Kau nak ni tulis B, besi. Macam tu. I dia pada tahun berapa? 18, 10. Mesti letak benda ni. Baru kita tahu apa bahagian apa kan. Ini kan I ni I biasa yang sebelum ni kita belajar. Jadi P18. P10 darab 100. So, P18 untuk besi. 3, 4, 2, 4. P10 untuk besi. Yes. Darab 100. So, kira macam biasa. So, kira sama-sama. 3, 4, 2, 4 bagi 2025 darab 100. So, dapat berapa? 169 point. Berapa tu? 086 kan? Kalau 086, awak ambil 2 tempat. So, dia akan jadi 0 berapa? 9. 086 tu, 6 boleh ditambah. 6 ni lebih daripada 5. 8 tu tambah 1. Okey, Allah kena ulang balik sekolah rendah. Okey, jadi 169.09. Okey, dah ni besi. Lepas tu cari kromium pula. Awak macam ni. Baru kita tahu. Jadi, awak nak buat benda ni bagi cekap, awak tulis balik macam ni. Jangan malas. Jangan malas. Tulis balik. Saya rajin, awak mesti rajin. Kromium. 9512 8431. Okey, berapa dapat jawapan dia? Kira. Berapa? Okey. Betul. Okey. Okey, last sekali nikel. Buatlah satu-satu. Jadi kat sini pula kalau dah kita dah ingat tu buat macam ni je. Lepas tu terus 50916 per dengan 62235. Macam tu kan. Darab 100 tertinggal. Tertinggal darab 100. Salah semua kejap lagi. Tak boleh Mesti tulis satu-satu rumus. 5091 62235. Betul tak dapat macam saya dapat 81.81. Menurun kan? Betul lah. Cuba tengok. Ni 62,000. Tiba-tiba tahun berikutnya jadi 50,000. Memang turun. Faham? Harga dia turun. Okey? Tak ada salah. Okey. Dah. Itu untuk A. Okey, B. Hitung indeks gubahan. Nampak? Indeks gubahan ni maknanya purata. Kos pembuatan keluli. Kita nak buat keluli ni, sebab tu dia gabung semua bahan. Pembuatan keluli ni, kita mesti ada apa? 3 bahan ni. Besi, kromium dengan nikel. Itu je. Faham tak? Jadi apa kita buat? So, I palang tahun. Kena tulis 1810.
sama dengan, mesti indeks harga setiap satu bahan-bahan tu nak buat keluli tu. Jadi besi dulu. Besi pada tahun ada tak harga, indeks harga dia? Ada. 169.09 yang kita cari tadi. Nampak? Ni, sama. Cuma itu harga bagi besi je. Sekarang ni kita nak buat indeks bahan ni, kita nak kuluhum semua sekali. Kita nak buat purata. Okey, besi ni pula berapa peratus? Dia mesti ada pemberat. 72%. Macam tu. Tambah. Lepas tu apa? Kromium. Berapa peratus kromium? 18%. Tambah. Good. Berapa peratus nikel? 10 je. Per dengan mesti tulis 72 tambah 18 tambah 10. Lepas tu kiralah seperti biasa. Kejap. Ni kena kira sebab kan saya nak tunjuk kat awak tu kan awak faham pula. Darab dengan 72. Ni adalah 12174.48. Awak tolong kira, takut salah pula saya punya kiraan ni kejap lagi kan. 2030.7. Nah, betul ke 169.09 tu darab 72 tu dapat tu macam tak tu. Betul lah. Okey. 81.81 darab 10. 818.1 per dengan 100 dapat 12174.48 tambah 2030.76 tambah 818.1 bagi. Okey, so dapat 150.23. Ni awak tolong kira tau. Kalau salah nanti kat sekolah nanti awak beritahu ataupun betulkan buku awak tu. Okey. Okey. Berikan tafsiran. Ni. Ini keluar kadang-kadang pelajar tak baca hujung tu. Okey, apa tafsiran saya dah ajar dah sebelum ni. Tafsirannya berapa persen naik? Macam tu. Ikut. Kalau turun. Oleh kerana dia melebihi 100, tengok yang dia punya selepas 100 tu. 50.23% kenaikan. Kenaikan apa? Apa tadi? Harga. Harga apa? Harga pembuatan keluli. Harga pembuatan keluli. Macam itulah. Senang je. Faham? Okey, C pula. Soalan tu cari apa? Tentukan harga kos pembuatan keluli. Maknanya harga kos semua di kuluhum semua sekali. Bila nak cari harga pada tahun berapa? 18. Kena buat macam ni. P18. Kalau awak confirm awak palangkan. Sebab kenapa awak palangkan? Sebab dia dah harga kos pembuatan keluli semua. Maknanya bila kos pembuatan keluli maknanya besi campur kromium campur nikel. Yang atas ni harga seketul-seketul. Yang ini harga dia tu. Harga benda yang dah siap tu. Faham tak? Jadi jika harga kos pada tahun 2010 adalah 65 juta. Dia suruh cari ni. Tapi harga kos pada tahun 2010 ke berapa tadi? Lupa dah. 10 Mana tadi? 10. 10 Allah. 10 adalah 65 juta. Okey. Jadi, kalau dah nak cari PP ni mesti ada I dia kan? Sebab tu bila kita letak palang, kita nampak kat mana keluli palang tadi sini. Maknanya dia adalah daripada gubahan. Lepas tu 1810 ikut 1810 betul. Jadi buat rumusnya I 1810 sama dengan kita boleh pakai macam yang pertama tu. Sebab benda yang sama. Indeks gubahan tadi adalah indeks gubahan pembuatan keluli. Jadi harga tadi ni harga untuk buat keluli. Faham tak? Jadi kita boleh buat benda yang sama. Tak ada masalah. Okey, lepas tu berapa indeks gubahan yang kita dapat tadi? 150.23. Buatlah persamaan linear. P18 per berapa juta? 65 juta mesti darab dengan berapa? 100. So sampai sini persamaan linear macam nak cari harga pada tahun 2018. Sila cari. Persamaan linear. Takkan tak boleh lagi. Bawa ke sana. Bahagi 100. Tak nak pening dengan juta tu. Kau letaklah berapa dia punya kosong tu. Faham? Kosong. Okey. Itulah caranya. Simple je. Jadi itu adalah contoh yang ke-7. So buat satu-satu. Pause dulu. Lepas tu buat dulu. Fahamkan betul-betul.
So latih diri cuba buat. Habis dah tak ada dah. Ini je kita punya tajuk nombor indeks. Latih diri kan diri sendiri yang buatlah. Nampak ni ada carta palang ni. Carta palang ni tengok. Pemberat ni. Ya Allah. Pemberat ni dia nampak. Untuk kimia 3. Bacalah. Ekonomi 2. Sains 3 balik. Jangan kau main belasah 1, 2, 3 je. Tak boleh. Tengok. Lepas tu ada tak dia bagi apa-apa. Baca. Diberi indeks kemasukan. Maknanya macam indeks harga tu lah. Indeks kemasukan. Untuk kimia dah bagi 136. Untuk ekonomi M. Untuk sains dia bagi 108. Cari nilai jika indeks gubahan dia dah bagi dah. Indeks gubahan ketiga-tiga subjek. Maknanya dia dah puratakan dah. Cara nak menulis macam mana? Palang pada tahun 1915 dah bagi dah 120. So kena kerik lah. Macam nak cari indeks gubahan tadi. Nanti akan jadi persamaan linear. Jadi buatlah. I 1915 sama dengan palang kan. Mana indeks harga masing-masing kimia? Kimia mana? 136. Lepas tu mesti ada pemberat. Pemberat untuk kimia berapa? 3 tambah M untuk ekonomi. Pemberat ekonomi berapa? 2 tambah. Lepas tu 108. Sains berapa pemberat dia? 3. Per dengan pemberat semua ada berapa? 3 campur 2 campur 3. So sama dengan berapa? Berapa indeks harga, indeks gubahan yang diberikan? Mana? Ni. Berapa tu? 120. Selesaikanlah. Akan ada persamaan linear. Itu memang betul. Setiap subjek, setiap topik akan wujudnya persamaan linear semasa kita menyelesaikan semua penyelesaian. Okey? So jawapan dah diberi, cuba cari. Okey, itu sahaja. Siapkan.